Selamat kembali bersama kami di Nak Kekek Lah Tu bersama saya Adil Jofrey. Jofrey, wah aku kan laju Sorry, awak buat. Podcast ini ditaja oleh Frida Ejen Masyarakat. Kalau nak beli jual atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau kau pasti akan. Untuk masyarakat, kalau tipu tidak berkat. Okey. Terlaju sangat tadi Terlaju sangat. Terlaju tu. Excited. Ya biasa. Kena. Tengok kita pakai baju. Sabar. Merah-merah menyala. Kita Singapura. Baik. Okay guys, yang belum follow kita di Spotify dan juga YouTube, and also follow kita di TikTok dan juga Instagram. Semua tempat mana-mana sama Nak Kekek Lah Tu. Kita sokong singa. Okay. Seperti anda semua tahu, bulan ini kita akan mulai Hyundai Cup. Okay. Dah habis. Oh, aku background. Suara background. Yeah, so seperti dulu kita tahu dipanggil Suzuki Cup. Suzuki. Daripada Tiger Cup jadi Suzuki Cup, sekarang jadi Hyundai. No, lepas Suzuki dia Mitsubishi. Mitsubishi. Baru dah Hyundai Cup. Apa ni? Alamak. Tapi sedihnya tak recognize sampai apa? Tak recognize oleh FIFA. Yes. Dia bukan ni. FIFA punya tournament. Bukan yes. Okay. So yes, Hyundai Cup we gonna start this month. End of this month. End of this month. So kita dah ada dapat the groupings of the The grouping the tournament. Kita ada in Singapore's group, kita ada siapa? Cambodia. Yeah. Kita ada Vietnam. Kita ada Indonesia. And juga Timor Leste. dan juga Dan juga Timor Leste. Ya, itu adalah Singapore punya grouping untuk tahun ini di AFF Hyundai Cup. And Singapore is going to play their first game away, I think, lawan? against Cambodia. That's the first game for Singapore. 8-1. Okay, so Sebelum tu kita nak pasal Singapore ni group A kan. Okay, group B kita nak kena bilang juga pasal group B. Okay, silakan. Group B biasalah Thailand, jiran kita Malaysia, Philippines, Myanmar, and Laos. Sorry. Yes. Laos pula. Laos. Yes, okay lah. Tapi macam kita semua tahu this Suzuki Cup, Hyundai Cup ni ada favourites lah yang untuk menang and all that at this kind of time, you know. Okay. Siapa Obviously Singapore. Thailand, Singapore kita lah favorite. Come on. obviously Thailand and Vietnam is the favourites lah to win, right? Tapi kita paling banyak apa menang this cup? Betul. Tak, maksud aku for now era sekarang ni. So but from what I see through the friendly games we've played macam against China and all that previously, I think our game kita banyak dah tukar cara kita main sekarang Come on lah. Ni kita boleh angkat confidence sikit. Come on bro. Tengoklah macam mana kita main. I feel like we have more confidence in holding the ball, you know, and playing from the back. Kita lawan apa negeri tu? Mongolia. Ayo tu cara kita main. Lawan China. Kita kalah 2-1 je bro. Tu pun nasib. Come on lah. Penalty Nasib penalty. Okay. So ini grup ni. kalau aku rasa kalau kita keep that style of play, aku rasa dengan Vietnam and Indonesia pun kita boleh cuba untuk get the win. You know, 3 point. So top 2 only qualifies for the next round, which is the semi-final. So kita ada Cambodia, Indonesia, Timor Leste dengan Vietnam to play. I'm not too sure which games yang diorang akan main kat Singapore. So aku rasa lawan, because they only play one team each. One team one time. So Cambodia dah terang-terang away. Singapore dengan Timor Leste mungkin kat Singapore. Vietnam, Singapore kat Vietnam. Aduh, susah tu. Singapore, Indonesia kat Singapore. Boleh Kiji, payah lebar dulu. Apa? Payah lebar dulu. Kau beripik lah bodoh. Payah lebar dulu, joget-joget dulu kan. Dah habis, okay baru pergi stadium. Yelah. Betul lah. Betul.
Betul. Kalau tepat pula tu, kalau date dia jatuh kepada hari Minggu. Sunday. Asyik. 0 point terbelakang tu pun ada ke? Yang tempat PSB tu banyak aku tak lagu tahu, on speaker kuat-kuat. Aku tak tahu saya. Mana tu Sunday tu boleh je aku Syaiba. Yalah. Kuda yang mana? Kuda yang mana dulu kat Paya Lebar? Dah habis? Okey, jom kita tengok bola sama-sama. Yalah. Sama-sama dengan step terus ke baju Singapura lah. Apa ni korang sana? Cik. Yeah, of course. So, how do you think the team now, Fuad? Macam mana cara how do you think of the team playing right now? Oh, it's better than before. Okay. Oh, very composed, you know. Kita banyak pegang bola. Berani pegang bola daripada dulu. Macam dulu, pam. Sampai Syawal Anwar penat lari. Pecah TV aku. Yeah. So, there's changes. There's changes. Kita nampak changes dia. The confidence to hold the ball, to play together from the back, and till the final third. Betul final third cik. Aku macam pandai siap. Macam coach. Aku belajar pada Mika Richard. Big Mix. Big Mix. Okay. Continue. So better. A lot better. Betul. Okay. Tak sabar ni. Menanglah di cup. And having the FIFA ASEAN Cup Itu coming, lagi. right? Itu lagi best. Also, so it's after the Hyundai Cup. Yes. So, do you think that kita akan kasih youngsters main Hyundai Cup ni and the more experienced one focus on the Asian Cup? Okay, for now. Aku rasa kita pakai yang current squad dulu. Yang youngster nanti. Korang akan dapat korang becan. Jadi macam pasal kita Singapura tak banyak sangat game national punya game kan. Tak selalu ada apa. So apa kata macam take this as a macam warm up for your Asian. But don't you think it's a bit hectic kalau the same squad yang akan main Hyundai nanti diorang kena main Asian Cup juga? Might as well you macam you know kasih more chances at the Hyundai Cup for the youngsters and then maybe the same squad tapi kasih youngsters tu main dulu banyak lebih. Then the Asia, no, I'm not talking about the 2027 aku tahu Asia Cup. Tak. The new ASEAN Cup. Yeah. Aku tahu korang confuse ASEAN. ASEAN. ASEAN Cup will be played after Hyundai Cup. Yang Asia Cup tu next year. Yeah. So, kau rasa? Aku rasa use the same squad. Use the same squad. So, the momentum is there. Confident aku ada lagi. Mana tu kita menang this Hyundai Cup. Dia punya what you call that moral is there what. So, from that bila kau menang this tournament, kau boleh forward to the Asian Cup pula. Asian tournament, kau ada that squad dengan confident dia, dengan moral yang bagus, yang power juga. Bawa sekali lah ke sana. Yeah, so I'm looking forward these two tournament. Hyundai Cup, then kita punya ASEAN punya Cup tu. Yeah, so Hyundai Cup will start on the end of July. ASEAN bila? ASEAN is September. You see? Dekat tau. Yeah. Dekat. So Julai, lepas Julai Ogos, dah habis Ogos, lepas tu September. So dia punya gap deal untuk kau nak patah balik training berapa je? Technically it's just 1 month apart. Sebab aku cakap kalau use Singapore go squad through to the semi-final and final, kita might end in August like that. You see? Yeah, end August. July, correct. End August. So September, which is lepas August apa? So dia ada one month sekejap. Yeah. Maybe SPL starts in that frame. Then September 21st to October 6th, that is the tournament. The new ASEAN Cup. Newly launched ASEAN Cup by FIFA. By FIFA, yes. This one by FIFA. Pasal nak tengok, nak kena macam, ni nak semangat. So, take it that macam, jangan cakap ni training lah. Hyundai Cup ni kau buat main betul-betul. Macam kita nak betul-betul kita nak menang ni cup. Then actually to be a Singapore supporter right now, Singapore football supporter right now, it's very very macam important right now because kita ada these 3 tournaments coming back to back tau. From July Hyundai Cup and then the Asian Cup and then in January is the Asia Cup. Kenapa aku cakap macam excited nak tengok ni? Sebab kita baru so called qualify the Asia Cup. So ada lagi 2 tournament ni. Why not kita all out these two tournament.
Means kau dapat back. Kira Mana dapat gel lebih baik. je lebih baik. Saya mana tahu back to back menang champion, kita tak tahu. Kita tak tahu bro. Okay. Kena Allah kasih semangat sikit. Oh, ni players yang main ni dorang sacrifice tau. Sacrifice dorang punya tahu time. Dorang penat training, kita kena support. Kita support, kita tak go kawan. Lari sampai kau tak boleh pancit. Tak boleh pancit. Tak boleh pancit. Okay, Biar Ilhan tu tendang bola sampai bola tu bocor. Kan excite heading kan. Saya tahu kan. Biar heading kena kepala striker, boom, biar kepala dia pecah. Bukan excite kepala striker tu. Irfan. Excite. Excite. Irfan. Aku nak jumpa dia. Besar siap adik-beradik. So, when we see diorang baru apa? Baru letak the training camp kan? Dah coming coming siap. The squad list for the training camp kan? Man, Aku tu Iksan tak ada. okay. So this we can see that Iksan tak ada. We can see Cuma abang adik ada lah. Abang dia ada. Safwan pun tak ada. And yeah. Jalan raya tak dorang. No, because maybe dia nak Maybe yang dia tak pilih tu. Maybe yang dia tak pilih tu macam Safwan dengan Iksan ni is dah confirm dia akan ambil. Betul tak? Kan? Betul lah. So dia kau selected, kau relax, kau pergi holiday lah. Okay, tengok World Cup. Betul lah. in another way mungkin dia kata korang tak payahlah. Aku akan ambil ni dua. But bro, trust Gavin bro. kasih aku buat lah. Gavin, I trust you. Then after that diorang akan kasih a few more macam Irfan Najib, ada Raul Suhaimi, Luf Harif ni semua untuk train with the team to make sure they know how it's done lah in the national team tu. So Nathan Mau pun, then ada Gabriel Quack. Tak ada. Yeah, so I think this is not the squad list for the Hyundai Cup lah. Belum lah. This is not belum confirm lagi. Okay. So in this squad list kan, Ni macam trial. gasak kau lah. Try lah. boleh. Nature try. Yeah. So ada tak nama-nama yang kau rasa tak ada dalam list ni? Ada. Siapa? Cuma jantan Saiful Issa. Tengok list dia. Ada tak nama yang kau rasa kau nak tapi tak ada dalam? Syahira mana? Ada. Okay, ada. Mana? Okay, ada. Ambil Adri ada. Faris Ramli lah. Faris Ramli masih injured lah. Injured? Aku rasa dia masih injured. Sebab tu dia belum ada dalam nama-nama kat sini. It's not a good year for him lah. Yeah. So Vietnam, I think Vietnam and Indonesia is a big challenge for Singapore in that group. Diorang dua yang kita nak kena secure the points for that group. I mean, I'm not looking down at Cambodia dengan Timor Leste. Timor Leste is also a good team, a very fit team. Yang boleh lari 90 minit. Betul. Up down. Diorang dah ada macam, diorang punya jeans macam jeans African jeans tau, macam gitu. Kau tengok orang-orang pun, it's like very fit. And it's not like looking down, but maybe experience wise kita menang. Tapi I'm not too sure about the other parts of yang game yang kita punya first game lawan Cambodia. Main dekat mana? Sport Hub ke? Cambodia. Main kat Cambodia. So kita jumpa ni 4 team sekali je. So there's 2 away games, 2 home games. Okay. So Indonesia dengan Timor Leste kita main kat Singapore. So which stadium kau ada tu? That's one I don't know. Maybe dah besar. Tak tahu. Dah besar dah tukar ada Dah tukar. Tapi aku rela duduk kat Sport Hub sih. Sejuk. Sejuk aircon. Aircon ni bergerak apa? So I think not looking down, but I think I'm confident that kita boleh cuba menang ni Timor Leste dengan Cambodia. Dan aku nak this time kan, biar penuh stadium tu lagi. Of course semua orang nak stadium tu penuh, tapi kau kena ingat yang tak semua orang ada boleh luahkan masa untuk macam itu. Not everybody has. But the Singapore players need that. Of course. Kita kalau boleh nak support juga. Tapi macam kalau orang macam aku ini yang kerja sampai pukul 9, macam mana nak pergi? Kau mungkin tak semua orang ada kerja sampai pukul 5 je. You know? Of course. So aku cakap je. Tak ada, aku cakap je. Okay. So
of course everybody wants the table Table, the stadium to be full. But yeah, like I say, yang boleh pergi, yang ada malas, yang ada tak nak pergi stadium tengok kat TV je. You never know. Never you know. So pasal sekarang dia tak macam dulu. Macam dulu kalau stadium boleh full. You know, everybody Ada orang jual kari pap tengah jalan lah. Kan? Rindu macam tu. Asal kari pap panas. Tak ada nak bang, aku nak tengok bola tak. Air yang paket tu campak kau pecah Tu botol air campak. Tu pasal diorang ban benda-benda gini tau. lah. Orang-orang cakap lah ni. Yeah. And of course, if you have the time, go down to the stadium and give the Lions some support. You know, it goes a long way, you know, because they need that support. So, yeah. Like I said just now, Timor-Leste dengan Cambodia, kita boleh get the points. But what matters right now is Vietnam and Indonesia. We have to win one of the game. Kalau Singapura lawan Indonesia tu kan, aku bawa bibik aku. Kamu mau tengok bola Singapura lawan Indonesia? Tapi dia kena duduk. Kau kena duduk kat Indonesia. Tak lah. Dia duduk tempat Singapura. Kamu celebrate, kamu jangan. Tak baik saya. Ya. Maybe aku try bawa dia tengok bola. Kasi dia tengok lah. Yeah. So, yeah, I think kalau kita dapat menang either one of the games yang Indonesia atau Vietnam. Ni, we would definitely go through. Aku prefer diorang menang Vietnam. Aku gerang Vietnam. Sebab personal. personal, betul. Aku gerang dia punya center back tu. Macam masih hidup ke tak aja tu Tak tahu. Geram pasal aku. Semua Thailand dia cek pasal, Malaysia pun dia cek pasal. Tapi to beat Vietnam, kalau kau tanya aku yang mana yang lagi kita mampu, aku rasa Vietnam. don't go. Vietnam. Indonesia pergi jauh sepak bola. Yeah, but we see lah. Yeah. Vietnam. Aku nak dorang bantai Vietnam is one of the top favourites of Vietnam dengan Thailand. Tapi Vietnam player tak ada macam kecil-kecil lagi. So semua dah besar-besar tinggi sah. Yeah. So Vietnam kau dapat draw pun kira dah bagus tu. Menang. Aku gerang. Aku masih confident menang. Okay. Menang. Menang. Kau tengok game yang friendly previously yang lawan Laos. Bukan. Habis? Apa yang tadi kita lawan? China dengan Mongolia kau tengok macam mana kita main. Kau tahu tak that this one winger ni yang can play very well tapi dia selalu tak start. Tapi yang this friendly games dia ada main. Farhan Zulkifli. He is Farhan Zulkifli ni winger, very small winger. Macam friendly gini dia dapat main tau. Tapi bila nanti tournament start kan, dia tak dapat start. Okay, nanti aku bawa Wang Gavin. Yeah, so I mean this kind of players yang kadang-kadang kita Terlepas pandang. like, Tapi kalau macam maybe Gavin nak pakai dia untuk the last 10 minutes. Dia laju nak mampus. Macam Syawal Anwar tak boleh cakap lah. Dia, kau tengok dia sprint macam apa tu? tak, Cangkul. kaki dia macam aku tu macam explain lah. Yalah. Kaki dia on tau. Okay, saka je. Melayu rabak saya aku. Sikit-sikit saka. Sikit-sikit. Okay, saka je. And also if korang nak tahu, I think a lot of people know that this jersey is going to be the last Nike jersey for Singapore. So so I think they're changing the brands before this coming year. So look out for the promo. Oh, you know already No. Huh? No. Are you sure? Yes. So look out for the promo. Stop it lah. Apa dia? Go away. So this is the last Nike jersey, so they're gonna launch. And aku suka. So what is the brand? I don't know. So aku just want to remind everybody yang nak beli Singapore jersey ni kan. Korang jangan tunggu sampai Singapore dah menang baru beli. nak Janganlah. Kalau Beli betul dulu. nak support, bila keluar terus beli. Pasal Mat, hari tu bila kan Singapore dapat qualify Asia Cup kan. Tiba-tiba ramai orang cari. Tapi baju ni dah setahun lebih kita jual. Lepas Asian Cup qualify yang lawan Hong Kong tu, semua orang cari. Bila benda tu dah tak ada, bila benda tu dah habis. Normal lah. Sama juga kalau macam Arsenal baru menang Premier League, semua datang beli apa. Okay, that's kira human punya nature Nature kan? lah. Itu tak boleh paksa. Okay. Tapi bila dah tak ada, kau jangan tanya kita kenapa dah tak ada sih. Why don't have already? Why never do again? Itu bukan dekat tangan kita saja.
Itu kat tangan brand and factory dorang nak buat lagi ke tidak? Aku dah satu benda nak cakap. Ni aku nak lepas cakap. Korang jangan tanya aku, Fah, boleh dapat diskaun? Aku sepak korang Diskaun apa? Kalau beli jersey kat Western dapat diskaun. Aku apa? Apa tanya kau? So tanya kau. Aku reply senang je. Korang tak mau jadi Melayu typical. Nak beli baju, nak beli boot, nak minta diskaun. Akunya beli boot, aku yang kenal dia dari kecil. Aku tak pernah tanya dia ada diskaun ke tau. Kau pergi tanya si hamba Allah yang masih hidup lagi tau ni. Ni aku cakap kat live. Korang yang pasal nampak aku kat luar, macam main bola together, bro, macam boleh dapat diskaun. Tolong benda ni, alamak. Ini bukan brand Western yang bikin. Itu Tak, bukan cakap gitu. Dia bukan kedai nak kekek lah tu. Geram aku. Pasal aku nak explain orang macam, ini bukan Western kau ni ambil pada this company jual tau. Bukan korang ingat apa diorang yang bikin ke apa. Alamak. Yeah. Macam tak tahu tu, how to say, the thing works Aku geram Atas bawah. Habis tu, alah, tak boleh dapat diskaun. Kedai lain apa kedai tu, itu dorang kedai tu lain branded di diskaun tu dah sampai pasal lah. Example Kronos ada diskaun. Kau beli pada Kronos. Bodoh. Jangan cakap macam boleh dapat diskaun. Nak uji Melayu kuno jangan bikin malu gaji ribu-ribu habis beli baju dia ada diskaun. Okay, so macam aku cakap tadi, jangan sampai baju tu dah habis baru nak cari. Okay, kalau betul nak pakai, nak support team tu, beli bila dia baru keluar. Okay, pasal benda ni bila dah qualify Asian Cup tu ramai sangat orang cari, and benda tu dah tak ada, they never produce it anymore. So tak boleh dapat. Korang boleh dapat cuma ada yang mungkin orang jual kat Carousel lah. Yang betul. Orang dah pakai, orang datang. Aku ada baju yang brand Tiger tu lama punya. Aku tak akan jual. Yeah. So once the new jersey come out, I encourage everybody to get first before it goes out of stock again. Yes. Mungkin the jersey yang diorang akan launch, the next jersey yang diorang akan launch ni, mungkin diorang akan pakai for the next 3 tournaments. Asal? Dah aku tengok. Apa tu kau terkeluar kan dia kata tak boleh. Aku kalau keluar kan, besok aku tak payah datang kerja. Si. So this jersey is going to be used for the Hyundai. So jersey ni ada lagi Dah tak. Dia kan tadi aku cakap. Tak ada. Okay, sekarang kalau kat kedai Western sekarang ada. Langsung tak ada. Aku baru cakap tadi orang cari. Kalau orang nak pergi tengok Hyundai Cup ni semua sebab tu aku cakap, maybe they are going to launch the new one before Hyundai punya ni. Before. So diorang akan pakai this new jersey at the Hyundai Cup, at the ASEAN Cup and the Asia Cup. Berapa? 115. Everything is Adidas dengan Nike, dia punya harga sama je. Okay, I understand that. So jangan nak cakap bro boleh dapat diskaun. Aku pam korang punya muka. Pergi call ni Nike punya bapak punya ni. Bapak punya CEO ke apa pergi. Can you get discount not? Macam tak faham. Tu Western Corp bukan Nike Corp. Bodoh. Nike Corp. Bodoh lah bos. Geram aku. Tak ada, bukan. Aku rasa bukan 1-2 orang. Like more than 10 people asking me this same question. Can get discount not if ask your friend? You think what? Ni what? I did Corp. Sorry lah guys. Yeah. Salah, fed up siya. Gantuk-gantuk orang tanya, macam bro, ada boleh bola boleh dapat lah diskaun. Nampak apa? ID Corp apa? ID Corp kat sebelah kecil nama aku, apa-apa. No, recently ada got people asking me about, bro, the new jersey bola yang World Cup boleh dapat diskaun tak? Ini season World Cup, apa diskaun kau nak? Kepala jubo. Bukan 1, 2, 3 orang tanya macam World Cup ni. Tak mau jadi bodoh lah. Aduh. Rokok boleh pula beli tiap hari $20. Mahal lah baju World Cup. Mahal, jangan beli rokok. 5 hari set $20. 5 hari 100 boleh beli baju World Cup satu. Betul. Strategi yang baik tu 5 hari je tak beli rokok dah boleh dapat Kalau korang cakap mahal, 5 hari tak beli rokok dah dapat satu jersey dah. So why you angry with me? I'm very angry now. Bloody hell. So ni baju Singapore dah keluar, pergi beli. Jangan cakap jangan tunggu benda dah habis nanti baru kalau cari. aku dah pakai, Kaidi dah pakai, kau dapat diskaun. Aku buka seluar depan korang lah. Saya diskaun. Saya boleh dapat diskaun. Aku buka seluar. Ni diskaun, tonggeng.
Aku geram gila siap. Macam kau jangan fikirkan, jangan malukan lah. Tolong lah. Aduh. Nak diskaun boleh baju referee. So apa Aidi cakap ni, when the new jersey Singapore akan keluar, beli. Jangan datang korang dapat ID kat kedai, ni dapat diskaun. Tanya dia lah, kata ada sambal dengan hanger ke tak. Sorry lah guys, tu bukan company bapak aku, so tak boleh suka-suka ID kau. Yeah, so aku dah kasih korang note dulu. So kalau benda tu keluar, make sure korang beli. Kalau malas nak turun kedai, Follow, you can always buy online. Okay? Yes, korang boleh follow ID punya IG. Kalau nak ada orang punya macam latest update, atau Western Corp punya IG. Jangan follow aku tak tahu. So kalau korang, kalau dia cakap tak cukup duit, Mat, aku ada lagi satu suggestion, Mat. Apa dia? Atomy. Tapi Atomy bukan kat Queensway Shopping Center. Jangan pergi tempat kedai lain. Lain outlet. Ada. Okay, nanti aku dah beli boot lah pakai Atomy. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Bini aku dulu. Punya Atomy. Kalau korang pakai beli kat online pun boleh pakai Atomy bukan tak boleh So kalau korang there's no reason yang korang cakap tak boleh beli lah. And kalau korang sampai kedai Western Corp, don't bloody hell and ask him, Dil, mana Afar, mana Fuad? Tiba-tiba kan aku sepak kau dah semua. Asal tanya aku? 115. Asal tanya aku? Kalau divide by 3, satu bulan $38 je guys. Okay lah, 5 order 6 order okay lah. Yeah, so Yelah, why not support your own country football, you know. But please lah, don't go and ask me, ada discount tak? Aku suruh call FAS, saya tanya, kena berbual dengan dia punya ni, Vice President. Aku boleh kasih korang berbual dengan Vice President dia. Nak? Apa sahaja. Yeah, so guys, if kalau tu dah keluar, please lah pergi beli dulu Jangan season jangan dah habis dah champion, nanti beli dah habis tak ada size. So ada jual budak punya baju pun ada. If I'm not wrong ada. If I'm not wrong ada. Seluar ada je seluar. Tak tahu, aku tak tahu. Seluar aku tak tahu. Tapi kalau kau tanya budak, aku rasa youth size ada. Stocking? Tak ada. Yeah. Topi ke apa? Flag ke? Mana tahu. Yeah, so guys, macam aku cakap, please Tights. jangan tunggu kita menang, kita champion baru sibuk nak beli So beli bila kita be proud lah. Wear our national team. Kita boleh pakai negeri lain, Brazil, boleh pakai France. Asal jersey country kita tak nak pakai, betul tak? Betul. You must be proud lah. Kalau kau pakai jersey kau, negeri kau ni yang kecil ni, yang cute ni kat map kan Singapore ni, kau pergi negeri orang putih tu akan minta jersey kau tau. Pasal diorang turis ni yang datang Singapore kadang diorang cari tau jersey Singapore, tapi malangnya dah habis. Malangnya dia dah habis. Malangnya Singapore ni jersey dia susah dapat. Malang tak berbau. Dia ibarat macam Singapore ni big team tau. Singapore. So bila kalau kau pergi Europe, kau pakai baju Singapore, mesti orang masalah itu minta kau baju dia. Pasal dia orang nak cari baju kita, orang susah. So wear it with pride. Lepas tu dia cakap got discount tu kau sepak. Yeah. So back to the Hyundai Cup. Hyundai Cup. Sorry, I a little bit very angry. Not little bit very angry, very 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 angry. So kalau dengan squad list sekarang lah, dengan player-player sekarang, kau nak start dengan siapa, Mat? Nanti aku sebut semua player lama-lama. Tak, squad sekarang. Kasih aku tengok squad dulu. Sabar. Aku rasa kita main 3 belakang kan. Dan kitanya wing back kan. Tak lah, aku pernah cakap apa. Tak, diorang main 4 Itu hari lawan China diorang main 4 4 bukan seluar nampak pantat. 4-3-3 kan? Yep. 4-3-3 with the squad list that we have. Okay, kalau kau cakap aku first 11, aku nak Syazwan Buhari. Wow. This time baru betul kasih dia lah. Wan, dia angkat kawan. Wan tak banyak Wan, tapi jual je satu. Glove ke apa kasih aku lah. Aku nak sub main keeper Wan cik. Okay, defender aku akan ambil Haris, Irfan Fadi, susah datang sini. Raihan Stewart, Adam. Tapi
Ya. No, aku tak cakap yang Nur Adam ni tak bagus, tapi aku prefer Mamat over him. Kalau Mamat boleh main left back atau Raihan boleh main left back, this wing back di tiga lah. Adam, Mamat atau Raihan Stewart boleh main mana-mana lah. Left or right back lah. Aku pilih Adam dengan Ryan Stewart juga. So center back aku letak Haris dengan Irfan. betul. Habis Safwan? Lah. kalau kau dah ada Safwan kan, aku biar Haris duduk bench. Betul. Sorry Vice President. Tak ada Vice President. Tak payah main. Relax lah. So aku ambil Irfan Fandi and Safwan Bardin. Safwan. Ya, Haris just dah time to relax Haris. Kita berumur macam kita kita je. Betul kan, nanti betul. Kita nyemur relax dah lah. Syed Gabriel. Betul. Okay, betul. Midfielder, 3 midfielder siapa? I will take Song, Kyoga dengan Shah. Tak, I mean kita boleh sama tak boleh tak boleh sama. Song is a good attacking Song Song Nakamura Kyoga lah panggil Nakamura nama ni saya tapi family name. Kalau forward Shah Syairan lah. Shah Syairan. Shah Syairan mesti akan main lah. Dia pada aku dia macam copy paste of ni Syahdan Sulaiman. Really? Cara dia main. Cuma dia lagi pada aku macam lagi laju dia decision bikin. For the front three, aku rasa aku akan letak dia orang suka letak Syawal. Siapa itu hari Syawal, Glenn Quay dengan siapa Farhan lah itu hari. So if I would like to see Farhan play in the tournament also lah, bukan dekat bench lah. Kalau boleh letak macam, kalau Syawal kat tepi bukan striker, kalau Syawal kat tepi Ilhan, Iksan, then Farhan Zulkifli. Pasal Faris tak ada apa. Jordan tak bukan winger tak boleh main winger Yang dia back pass tu dia masuk main winger lah sial. Dalam India tu kepala pantat. Sabar aku dah Dia masuk tu dia back pass tu. Janganlah marah dia. Tak marah. Aku baru test kau sikit. Jordan tak boleh main winger. Kau terus mengamuk Pasal dia main winger tu lah kat tepi tu dia pass. Kan dia dah nangis, dia minta maaf semua. Sometimes players buat mistake. Ya betul. Aku tak cakap salah. Tapi kau betul marah. Tergeram keluar. Okay. Farhan Zulkifli tapi aku tak tahu kenapa Ilhan selalu tak start. Tapi like what Ilhan pernah cakap, maybe it's a tactical thing that Gavin is using. Kalau tactical that is okay lah. Kita pun tak boleh cakap apa-apa pasal. Sebab apa yang Gavin buat jadi. Farhan, Iksan dengan Syawal. Kalau Ilhan tak start lah, Farhan, Iksan, Syawal. Farhan is, I want to see him play starting 11 lah. Aku nak Jordan lagi lah. Jordan, Iksan. Jordan dia akan be useful because of dia punya height, dia punya body build dia. It's like bukan orang Asia punya build tau. So it's good. Tapi I don't know about his speed lah. Pasal dia tinggi. Aku tak tahu if he's very fast or not. I've yet to see him play a lot. Pasal dia kadang masuk dah 30 minit. So kau tak dapat sangat. That's why kena letak Jordan. Sebab yalah, sebab tu mungkin maybe kau punya Hyundai cara lain. Aku punya POV lain apa. Yeah. Tak tahu. So mungkin Hyundai ni boleh kasih orang-orang macam ni main lebih. And then at least capabilities diorang lebih. And then let them decide lawan orang-orang yang lagi besar dekat Asia Cup nanti in January. Pasal macam Jordan dengan Iksan, Ilhan ni semua diorangnya physicality tu very important. Very very important. Pasal kita lawan orang-orang yang lagi besar pada kita tau. Lagi besar pada orang pun. Kita pun tak tahu saya. Yeah. So kalau kita tak lagi kasih besar, lagi laju experience to this Jordan and Farhan, kita tak tahu apa capabilities diorang lebih. Mungkin Gavin dah pernah nampak lah, tapi kita tak pernah nampak. Tak apa, nanti aku tanya dia lah. Nanti kau WhatsApp lah. Nanti aku WhatsApp. Pasal dia tinggal dekat aku. Yelah. Satu kapal kita. Yelah. Gavin, how are you? Bro, okay. Okay lah. We wish all the best lah. Singapore, all the Lions all the best. And mungkin kita akan kau tak sebut siapa keeper kau sama tadi? Keeper still first choice. Kau tak boleh lari, Mat. Walaupun kau pilih Syazwan pun tahu. Kalau Izwan ada, Syazwan pun tahu dia tak akan dapat main. Macam mana dulu bila Hassan ada, Izwan tak dapat main. Macam dulu macam Rizal ada, Hassan tak dapat main. Betul. It's been like that. Kalau kau if you put yourself in Syazwan's shoes,
kau sendiri tahu, aku work hard macam mana pun, Izzuan dah tahu akan main. Rizal ada, Lionel tak boleh main. Dengan Hassan. Tahu apa? Lionel ada, Hassan masih tak main. Hassan main, Izzuan tak main. Sekarang Izzuan main, Syazwan je lah. Syazwan lah. Tak main. tapi aku harap next dia lah. But of course, aku rasa next will be Syazwan lah. Right. So yeah, insyaAllah kita akan ada Syazwan in the house with us. So keep Aku on So dia listening. bawa Tampines jersey lah. Yang ada kasih aku ke apa. Dia tak ada. Kalau ada ingin nak beli atau sewa atau jual rumah, sila hubungi Frida je Masyarakat di 918-24201. Frida je masyarakat. Kalau call, pasti agak untuk masyarakat. Kalau tipu, tidak berkat. Come on Singapore! Let's go!